Khabar semua. Hari ni kita tengok pasangan khusus Gold vs USD sambil buat analisis teknikal guna time frame daily S4 dan S1. Jom kita breakdown satu persatu. Analisis daily di 1. Kat sini, XEU USD daily tunjukkan harga sekarang 3,289.58 dengan high hari ni 3,370.36 dan low 3,286.84. Kalau tengok trend garis support resistance ni, gold lagi macam nak turun sebab dah breakout bawah 3,355.95 support sebelumnya. Tapi hati-hati sebab RS dekat oversold, jadi mungkin ada rebound. Key point, resistance utama 3,355.95 ke 3,370.36. Support kuat 3,270.65 low bulan ni. Cari entry di H4. Kalau nak cari point entry, kita turun ke H4, harga sekarang 3,290.47. Dekat dengan support 3,267.7. Kalau harga tembus bawah sini, confirm trend turun kuat. Tapi kalau rebound dari sini, boleh expect naik ke 3,340.7. Tip entry, sell. Kalau harga reject dari 3,304.2, resistance size 4 dengan candle bearish. Buy, kalau bonds dari 3,267.7 dengan confirmation candle hijau.